Okay, hi guys. So hari ni aku nak share dengan korang Diami Residence Type B 4,800 square feet. Okay, 3+2 story. Let's go. Okay, first sekarang kita masuk dekat porch area. So kalau you guys boleh tengok, porch area sangat luas lah. Sebab kita punya bukaan 24 kaki kali dengan 118 kaki. So sangat besar. So boleh tengok sangat besar. Depan, kiri, kanan. Okay, Type B ni dia special sebab tengok ini adalah ground floor. Okay, level 1, level 2. Okay, plus 2, kenapa kita panggil plus 2? Sebab ada juga level lower ground 1. Lepas tu ada lagi satu level di bawah, lower ground 2. Ada second entrance and exit over here. So let's say lah rumah korang ada tetamu and then anak-anak balik kan, dia tak perlulah lalu sini, ada privacy, dia lalu ikut bawah sini. Ataupun mates ke kan, boleh terus ke bawah. Ni yang special untuk kita punya Type B. Okay, nak masuk ke rumah kita ada ni laluan ke pintu utama. Right, jom kita masuk ke dalam. Okay, so kita sekarang di dalam ruang tamu. So living area sangat luas lah. Ventilation tiada masalah, natural sunlight kita banyak tingkap. Okay, belakang ni pun kita ada air well. Okay, all the way sampai atas. Ni atas, bawah. Okay, jom kita explore lagi. Living room sangat luas. Tangga di sini. Okay, ingat tak kalau kita sekarang dekat 3+2 story, bermakna 5 tingkap. So kita ada lift dekat sini. Tengah-tengah ni ada lift connecting all the way sampai atas ataupun ke bawah. Okay, ada lagi air well kat sini. Okay, untuk pengudaraan dan juga sunlight. Okay, sini adalah dining area. Okay, opposite of dining area kita ada another, boleh buat dry kitchen ke pantry sebelum kita masuk ke wet kitchen. So pintu ni memang ada to separate this area. Kitchen area. Okay, so kitchen kita memang cantik lah sebab kita dekat level yang lebih tinggi daripada rumah kat belakang ni. Okay, belakang kita ada one maid's room. Okay, dan juga bathroom. Okay, so dinding ni, okay, maid's room ni, kalau korang rasa space ni tak cukup, boleh pecahkan, no problem. So this is ground level. Okay, jom kita naik atas dulu. Okay, ni tangga. Okay, ke bawah. Ada juga ke atas sebab kita masuk tengah-tengah. Sebelum kita naik atas atau ke bawah, kita ada powder room dekat tengah-tengah ni. Okay, untuk tetamu kita, so tak adalah dia guna toilet kita. Jom kita naik atas. Alright guys, level 1. So belakang kita ada 2 bilik. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, ada air wells di sini. Nampak? Memang to give you maximum natural ventilation. Okay, dan juga kat sini tingkap lagi menghala ke belakang. Okay, kita kat sini ada juga attached bathroom. Okay, setiap bilik dekat Diami Residence memang ada attached bathroom. Untuk unit ni Type B, dia adalah 5+1 room. Bermakna all 5 bedroom tu ada dia own attached bathroom. Ni bilik ketiga pun ada dia punya attached bathroom. Okay, nak masuk queen bed, king bed, study table, wardrobe, tak ada masalah, memang luas. Okay, ni 2 bilik kat belakang. Okay, lift tadi kat sini. Okay, tengah. And then kita masuk ke master. So master pun sangat luas. Depan you have the balcony. Okay, again the air wells. Okay, that is the master toilet. Okay, master toilet memang luas lah. Sana ada tu. So over here. Okay, balcony pun sliding door sangat luas. Okay, boleh buka. Alright. Okay. So boleh nampak ni laluan daripada porch nak pergi ke pintu utama kita punya porch. Okay, kita memang tekankan pada details. Boleh tengok kat situ kita punya porch tak share pun gutter dengan rumah sebelah. Okay, belah sana pun sama.
So dia memang individual. Let's say you guys decided to pecahkan ni, nak panjangkan balcony all the way sampai sana, nak besarkan master bedroom, no problem. Sebab kita individual title. So maknanya kata nak extend lagi master bedroom, no problem. So posh kat situ. Okay, ni pintu utama. Ni ada secondary entrance. So kat sini korang boleh buat lah pond ke, koi pond ke, landscape kan, before masuk ke bawah. Sebab bawah ada lagi satu ruang tamu. So dia ada dua ruang tamu lah sebenarnya. So kalau bawah tu kalau nak convert sebagai gaming area, movie theater, boleh. Okay, so this is level 1 lah. Okay, jom masuk ke level 2. Alright guys, again lift over there. Okay, ni rooftop lanai. Okay, so boleh nampak jiran-jiran kat belakang semuanya adalah banglo Malay Reserve as well. So kita tinggi lah. Okay, nak ke Genting sana, ikut sana. So ni sangat luas. Kalau you guys nak convert into family area, tutup je kan, buat family area. Semua pun ada macam tu. Okay, and then we have another junior suite over here. Alright. Okay, airwells, tingkap, okay, balcony, dia ada bathroom lagi kat sini. So buka sini. Alright. Pergi ke balcony. So kita sekarang level 2. So lagi tinggi lah. Okay. So level 2, Diami Residence Type B, 4,800 square feet, 3+2 story. Sebab apa 3+2? Kita masuk ground, kita naik atas 2, ataupun kita masuk ground, kita turun bawah 2. Okay, ni kat atas lah. So kalau dekat level atas sekali, ceiling height ni tinggi. So kat sini korang boleh berkarya, nak letak chandelier ke kan, kat sini nak buat art, kaligrafi, no problem. Okay, rumah kita semua ada alarm system. Okay, memang dah included lah untuk type B ni. Alarm system ada, lift pun ada. Okay, ni level 1 tadi. Jom kita pergi ke level lower ground 1. Okay, ni ground level. This is the powder room tadi, lift. So sana dining, living, kitchen and then dry kitchen over there. Okay, jom turun bawah. Right. Okay. Lihat. Tambahan punya level untuk type B. Okay, airwell, lift, lower ground 1 ni. Satu lagi living room. Okay. Belah ni boleh buat pantry lagi. Okay, besar ni. Ni pula pintu ke luar. So daripada atas terus masuk sini. Ni tempat korang buat landscape. Atas pencahayaan. Tak ada masalah, memang masuk direct. Ini jangan risau, kita menghadap selatan dan utara. Okay, bermakna rumah korang tak panas sebab matahari terbit belah timur, terbenam belah barat. So tak adalah panas tapi tetap cerah sebab kita ada airwell kat sini. Depan ni pun kita ada lagi pencahayaan. Okay, so ni lower ground 1. Jom kita tengok another junior suite dekat level lower ground 1. So sangat besar sebab junior suite kan, dia ada balcony, dan dia ada shared bathroom over here. Okay, sangat besar shared bathroom. Okay, kita tengok kat belakang. Okay, balcony pun besar. Okay, ni dia punya view menghala ke belakang. So jiran-jiran ni semua adalah banglo Malay Reserve as well. Okay, so kat belakang ni korang ada extra tanah tau. Okay, contohlah, okay, ni lower ground 2. Korang nak buat swimming pool, macam mana? Okay, korang boleh buat infinity pool. Okay, buat horizontal macam ni. Bermakna buka benda ni. Okay, boleh buat infinity pool. Okay, infinity pool, so belah bawah ni bolehlah buat landscape.
So kalau belah-belah belah dekat Bali tu dah normal dah buat design macam ni. So korang dapat infinity pool sebab dia tinggi, so at least ada a little bit view. Okay, belah bawah buat landscape. So ni adalah junior suite lower ground 1. Okay guys, jom tengok lower ground 2. Okay, lift tadi boleh guna lift juga ataupun guna tangga. So kalau korang duduk rumah ni, of course korang akan sihat dan fit. Naik turun tangga, nah kalau malas naik je lah lift kat situ. So belah lift ada airwell ni, nanti saya tunjuk kat luar. So kita ada juga utility room dekat lower ground 1. So saiz pun besar dan dia dalam lah bawah tangga. Okay, situ adalah pintu keluar kita ke backyard. Alright. Okey, sangat luas. Okey, boleh buat washing area belah sini. Okey, kat sana dia punya extra land, ada tangga turun ke bawah. Okey, ni dia punya space. Belakang ni pun ada lagi space. Okey, saya nak bawa anda tengok dia punya airwell. Part all the way sampai atas. Ni lift lah, lift shaft. So atas tu kita tutup dengan bumbung kaca. So cahaya tu dapat travel all the way sampai bawah ni. Nampak? Lower ground 2, lower ground 1, ground 1, 2. So ni anda akan masuk rumah ikut level ground ni. 2 atas, 2 bawah. Okay, ni besarlah kat sini teduh. Sebab matahari naik belah sana, terbenam belah sana. Sekarang ni di tengah-tengah kat atas. So kat sini lah kalau korang nak buat swimming pool, buka je benda ni. Kan buat memanjang horizontal macam ni. Buatlah infinity pool. Okay, so swimming pool tu air dia pergi ke sana turun bawah. So dua tangga ni boleh buat landscape. Mari saya tunjukkan dekat tangga ni macam mana rupa dia dari belakang. Alright. Okay, okay. What? Alright. Nampak? Okay, ni lower ground 2, lower ground 1, ni yang junior suite tadi. Ni ground floor, inilah dapur, maid's room semua kat sini tadi. Ni level 1, atas ni adalah level 2. Wah, yang ada rooftop lanai area tu. Okay, this is type B lah, satu row ni. Lepas tu sebelah sana type A. So kita tengok belakang. Ni lorong belakang dia lah. Okay, lorong belakang. Memang ni jalan untuk penduduk diami sahaja. Type A, type B. Design semua sama, memang cantik. Unik lah design dia. Okay, extra land. Semua ada extra land. So, lebih privacy sebab korang boleh buat landscape belah belakang, boleh chill belah belakang. Kat depan tu, letak je lah kereta kan. So, tak adalah waste space. Depan kereta, belakang relax. Okay, kalau perasan semua junior suite ada balcony. Belakang ni ada beranda ni. Junior suite ada balcony. Master bedroom ada balcony. Junior suite dekat level 2 tadi pun ada balcony. Lepas tu atas ada lagi rooftop lanai. So sangat besar. Okay, sangat besar, sangat banyak space untuk korang gayakan. Ni kalau dapat kat ID dia memang seronok lah. Macam-macam area ni. Lower ground tu ni macam-macam boleh buat juga ni. Kids area ke, pets area ke. Okay, every tangga ni boleh jadi featured wall. Ni foyer untuk lower ground 1 tadi. Lift, ruang tamu. Okay, pantry area. Boleh buat ni landscape dekat luar tu. Semua level pun cerah. So don't worry lah. Ni belakang tadi. Junior suite tadi. Alright. So guys, kalau korang interested nak tengok Diami Residence Type B, 4,800 square feet, 5+1 room, 3+2 story with lift, jangan lupa klik and follow saya. Boleh WhatsApp sekali.